Apa dia? Bagian ke-8 ni anak. Namanya mad lazim kalimi mukhaffaf. Dan yang ke-9 pula mad farak mukhaffaf. Tadi musaqqal, kali ini kita mukhaffaf pula. Apa arti mukhaffaf? Cikgu nak terangkan sekarang. Cuba tulis misal ini anak. Kita lihat kepada grafik. Ada sana tengok kata. Al-ana wa qad asait. Ini tengok grafik. Al-ana wa qad asaita. Ini misalnya grafik. Tengok anak. Apa yang bertemu sini, apa yang ada di sini. Kita dapati al-hamzah di hadapan. Jadi mad bertemu dengan huruf lam. Bertemu dengan huruf apa? Dengan lam. Inilah yang dikatakan mad lazim. Baik. Bagaimana kita nak baca sekarang anak? Tentu sekali anak-anak, kita sudah tahu ya, ada beza. Kalau tadi sana sabdu, kali ini huruf mati betul. Al. Huruf mati. Cuba ikut semua bacaannya. Cuba kata al-ana. Cuba. Al-ana. Wa qad asaita. Wa qad asaita. Berapa panjang? Kalau kita rasa ada 6 harakat juga. Cuba sekali lagi. Al-ana wa qad asaita. Cuba. Al-ana wa qad asaita. Kita sudah baca 6 harakat. Kerana dahulunya sini ada hamzah anak-anak di pangkal kalimah, boleh dia baca dengan 2 wajah. Boleh baca dengan 6 harakat. Boleh baca dengan tashil. Apa kata tashil tadi bagaimana? Baca hamzah dengan apa? Alif. Dengan alif. Cuba cikgu nak dengarkan macam mana bacaan tashil pula. Cuba tengok bacaan tashil. Al-ana. Cuba. Al-ana. Jangan baca al. Jangan baca al. Al jadi hamzah dua-dua kang. Bunyikan hamzah dengan alif. Al-ana. Al-ana. Itu dia bunyi tashil. Hamzah tu dibunyikan antara hamzah dengan alif. Jadi 2 bacaannya boleh anak-anak. Boleh kita baca dengan 6 harakat panjang al-ana. Boleh kita baca dengan tashil al-ana. Boleh kita baca. Jadi kenapa kata mukhaffaf ni? Sana dulu musaqqal. Kerana kali ini kita jumpa dengan satu huruf mad yang bukan sabdu. Apa yang jumpa sekarang? Huruf mati. Yang mana mati? Huruf apa? Lam. Sebab itu dia katakan mukhaffaf. Jadi itulah bezanya anak. Ya, kalau ada sabdu namanya musaqqal. Kalau mati saja dia katakan apa? Mukhaffaf. Jadi itulah beza anak. Kalau pada awalnya hamzah, katakan mad farak saja. Tapi dia mad farak dengan mad lazim ni sama juga. Sama tentang bacaan. 6 harakat. Cuma mad farak ni, dia boleh baca 2 wajah. Boleh baca 6 harakat. Boleh baca dengan tashil. Itulah sebenarnya dalam tulisan kita nampak. Ada sabdu apa. Sudah tahu bezanya anak. Baik. Anak tu nak tahu juga. Asal mad farak ni, ada 2 hamzah. Kalau kita tak baca dengan begitu panjang, kalau tak baca dengan tashil, nanti dia disangkakan mad alif hamzah tu bukan mad, dia kata hamzah ta'rif namanya. Hamzah pengenalan. Orang kata ini berita. Kalau kita baca al-ana wa qad asaita, sekarang kamu telah berdosa, berbuat maksiat. Dia cakap dengan Firaun ni cerita ni. Ya, soal ni kepada Firaun. Firaun tak ada bertobat. Sekarang kau sudah asaid ya Firaun. Jadi macam cerita je. Tapi kalau tu al-ana, tidakkah kau sekarang sudah bermaksiat? Itu tengok beza dalam tentang dia punya makna. Kalau panjangkan jadi hamzah istifham namanya. Kalau baca pendek terus al-ana, jadi orang tak erti, tak faham apa maksudnya. Dan sebab itu dia panjangkan dia atau dia baca
Tashil. Al-ana ini hamzah istifham. Soalan. Soal. Itu pasal dikatakan dia baca dengan dua wajah. Alhamdulillah. Jadi kita sudah faham anak-anak. Jadi berarti tidak ada beza antara mad farak musaqqal, mad mukhaffaf ini tidak ada beza langsung dengan bacaan yang lazim mukhaffaf tadi. Jadi yang meragukan kalau kita baca al-ana wa qad asait. Kalau kita tak panjangkan dia. Kalau kita baca dengan tashil, ini meragukan dalam bacaan. Sebab itu disuruh kita baca dengan panjang. Al-ana. Supaya bukan dia berita. Dia yang betul hamzah istifham. Dengan sebab itulah anak faham boleh baca dengan dua wajah. Jadi mad lazim mukhaffaf kalimi baik atau musaqqal pun farak pun semuanya sama. Tidak ada beza antara dua. Cuma yang beza musaqqal kalimi sana dengan musaqqal dengan musaqqal kalimi dengan farak kalimi saja. Ini semua sama bacaannya. Yang tegasnya sekarang anak mesti baca 6 harakat. Ataupun wajah dengan yang kedua dengan tashil. Sekarang cuba sama-sama kita baca ada misal-misal yang cikgu sediakan di sini. Tadi sudah kita baca al-ana wa qad asait. Sekarang ada satu lagi. Cuba al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Cuba kita minta kepada Zahra baca macam mana ni. Tengok bacaannya mula. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ini grafiknya anak. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ada al-ana sini sekarang. Macam mana kita nak baca? Zahra cuba. Pertama dibaca dengan 6 harakat cikgu. Ya, cuba bacakan macam mana? Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Dia baca dengan 6 harakat anak-anak katanya. Kenapa kita tanya kepada Mastura dia baca 6 harakat? Kerana mad alif bertemu dengan huruf lam yang mati dalam satu kalimah. Mati dalam satu kalimah. Kerana mad bertemu pula dalam satu lam yang mati dalam satu kalimah. Ya. Tapi ada juga alhamdulillah, kenapa tak panjang alhamdulillah? Kalau cikgu tanyalah. Kenapa tak panjang alhamdulillah? Cuba Mastura boleh tak ni encik kita baca suara. Boleh jawab tak? Kenapa tak panjang alhamdulillah, kenapa? Kerana tidak dapat hamzah Kerana bukan mad al tu. Jawapannya kerana al tu bukan mat. bukan mad. Bukan ada hamzah istifham, tak ada kata apa. Kerana bukan mad al. Tak boleh baca alhamdulillah, tak boleh, bukan mad. Yang ini hamzah ni jadi mad. Sebab itu kita baca dengan hukum mad lazim ini. Itu dia tepat anak. Baik, kita tanya pula sekali lagi kepada Muhammad Izzan anak. Apa wajah yang kedua boleh baca sini? Bacaan tashil cikgu. Tashil. Apa arti tashil? Bacaan antara hamzah dan alif. Itu dia. Boleh kita dengar Muhammad Taha bacakan macam mana tashil? Boleh cikgu. Cuba. Al-ana. Habiskan. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Itu dia. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Kita tanya pula ke orang Amin. Jangan dia baca tashil ada panjang tak mat? Tak ada cikgu. Tak ada panjang. Dia tak baca al tak ada. Hanya baca dengan Tashil. tak ada bunyi Panjang. panjang. Jadi berapa wajah kita boleh baca sini tadi? Boleh 2 wajah. Cikgu. Boleh 2 wajah. Apa nama hukumnya? Hukumnya Mad. mad lazim kalimi mukhaffaf. Ataupun mad lazim farq. Boleh juga dia. Alhamdulillah. Jadi apa yang anak telah faham setelah kita dapat 2 hukum dalam pelajaran kita ni, iaitu mad lazim mukhaffaf kalimi. Yang kedua, mad faraq mukhaffaf. Dia juga mad faraq mukhaffaf kalau dilihat kepada baca 6 harakat. Tetapi kalau dibezakan kita lihat kepada kerana hamzah di awal perkataan, kerana dia asalnya hamzah istifham, maka dia katakan mad faraq
Kenapa kata mukhaffaf? Kerana tidak bertemu dengan sabdu, hanya bertemu dengan apa? Huruf mati. Berapa wajah boleh baca? Dua wajah. Wajah yang pertama berapa? 6 harakat. Wajah yang kedua? Apa arti tashil? Bacaan antara hamzah dan alif. Itu dia. Jadi Alhamdulillah, ini akan cikgu soalkan kepada anak-anak semua pada pelajaran akan datang, nak tengok anak-anak faham ke tidak. Jadi sekarang kita tentang 4. Mat ni semua lebih kurang sama. Mat lazim, muthaqqal kalimi, sudah kita faham. Mat farak, ya, muthaqqal kalimi, sudah kita faham. Kemudian mat lazim, mukhaffaf kalimi, kita sudah faham. Yang akhir, mad musaqqal mukhaffaf. Empat-empat ni semuanya baca dengan 6 harakat. Cuma yang boleh baca dengan 2 wajah hanya mad farak, musaqqal atau mad mukhaffaf. Lain tak boleh. Kalimah-kalimah ini tak banyak dalam Quran. 6 kalimah saja. Yang boleh baca 2 wajah ni 6 kalimah yang cikgu akan berikan kepada anak. Tak ada banyak. Tapi mad lazim, musaqqal kalimi, banyak dalam Quran ada. Kita akan jumpa. Yang ini, yang boleh baca 2 wajah, 6. Pada pelajaran akan datang, insya-Allah, cikgu akan berikan 6 misal ini, supaya anak faham. Kalau jumpa dengan misal-misal 6 ni, kita akan baca dengan apa yang telah kita faham dalam pelajaran kita anak. Jadi jangan lupa anak semua ya. Kita akan membaca Quran dan bertemu ayat-ayat yang berkenaan dalam yang telah kita berikan tadi, hendaklah baca dengan hukum yang berkenaan dengan tepat. 6 harakat. Ataupun dengan baca tashil, hamzah dengan alif. Hingga kita bertemu lagi anak-anak. Cikgu ucapkan selamat maju jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.